Jadi dia ada bakat seni melukis. Seni tu saya pupuk daripada umur 5 tahun. Umur 5 tahun, of course lah budak kecil nak melukis ni susah. Saya terpaksa cari jalan macam mana nak bagi dia melukis. Nama saya Putra Akmal, saya Putra Pelukis. Saya Muhammad Zuraimi bin Darus. Saya ni ayah kepada Putra. Sebenarnya dia adalah saya. Sebab apa tahu? Zaman saya dulu saya tak dapat macam ni tahu dulu. Dengan bapa saya tak dapat macam ni. Dan saya mengajar dia apa yang saya tak dapat. Sebab saya tahu tahap dia macam mana, saya tahu tahap keluarga saya macam mana dan anak-anak saya macam mana. Anak saya mesti kena menjayakan dia. Saya mesti kena sokong dia apa yang dia buat. Dan juga saya kena jaga dia, kena motivate dia supaya jadi berjaya. Saya akan bagi tahu dengan family saya, termasuk dia. Sebab apa saya nak dia belajar daripada apa kesusahan seorang bapa ataupun keluarga dia yang buat. Itu cara saya lah. Jadi benda ni bagi dia belajar. Satu pelajaran untuk dia lah. At least sampai satu masa dia tahu apa yang patut dia buat. Yes, betul. Saya dah buat sekarang. Sekarang apa yang saya buat untuk diri dia lah. Saya dah habiskan masa saya banyak dengan dia, dengan keluarga. Sebab tu, cara tak langsung boleh jumpa kami kat sini lah. Berdua bersama. Kami tak pernah berenggang daripada dia kecil sampai sekarang lah. Mungkin ada kot. Sebab kami banyak bercerita pasal travel around the world bersama. Kan? Tapi mungkin kadang-kadang masa tu cepat sangat berjalan kan? Dah duduk dengan dia hari-hari berkepit, so kita dah faham apa yang berlaku. So nak kata ada rahsia tu, terasa tak ada rahsia kot. Kita orang selalu share. Bila dia berada di kaki lima, dia mesti dia teringin nak jadi macam orang lain. Apa yang dia nampak hebat orang lain, gembiranya remaja-remaja lain. Tapi saya melarang lah. Maksud dia saya banyak. Ini belum sampai masa dia. Sampai satu masa kau akan lepas macam ni. Jadi 2 tahun lepas adalah satu masa yang saya dah bebaskan dia. Sebab bagi saya dia dah cukup matang lah untuk berfikir. Sampai satu masa saya akan hilang itu je. Saya akan yalah pergi macam tu juga. Semua orang tua kan meninggal apa semua. Jadi tanggungjawab saya dah habis. Itu sebagai tanggungjawab. Dan saya pun tak mengharap kau tanggungjawab anak untuk menjaga saya apa semua kan. Ini bukan satu egois apa semua lah, bukan. Tapi ini tanggungjawab. Apa yang dia tak suka kita buat. Kadang-kadang benda tu yang akan buat dia, oh tapi kita buat benda tu jadi berjaya. Zaman dah berubah. Bila zaman dah berubah, cara dah berubah, perangai anak-anak kita dah berubah. Jadi kita kena ikut anak kita. Contoh dulu, bapak dulu. Kalau kerja kerajaan je, duit banyak. Betul. Tapi sampai satu masa, belajar. Kau suruh anak kau belajar. Jadi kau pun tak tahu anak kau belajar apa. Kemahuan dia, kau tak tahu. Sampai satu masa, dia bukan buat untuk diri dia tau. Dia buat untuk diri bapak dia. Macam saya dengan anak saya tak. Daripada kecil, saya tengok dia apa yang dia tak boleh, apa yang dia boleh. Jadi dia ada bakat seni melukis. Jadi seni tu saya pupuk daripada umur 5 tahun. Umur 5 tahun, of course lah budak kecil nak melukis ni susah. Saya terpaksa cari jalan macam mana nak bagi dia melukis. Saya kena upah orang lain datang untuk beli lukisan dia. Kan, lukisan kanak-kanak sampai dia suka. Of course duit. Kita nak duit je dan dia nampak duit, dia akan berminat. Itu cara nak tackle. Lepas tu dia buat sampai sekarang alhamdulillah dan dia dah jadi Putra Pelukis. I love you, Daddy. I love you. Muah. I love you so much.